Sekarang kita ni tiba-tiba jerawat datang. And another one is dia memang dah ada sunscreen sekali. I see. Okay, kalau hari ni kita buat demo okey tak? Kita buat demonstration. Foundation lah. YB bukan demo yang itu. Siapa nak demo dekat muka Bella? Saya demo. Kena minta kebenaran saya dulu. ada model tau. Oh, ada model lain. Okey, tak apa. Saya ada model tau. Bukan biasa-biasa. Wow. Siapa Ya model ke? tu? Saya ada modelnya di situ. Wah, macam kena paksa muka model tu, macam kena paksa. Okey, tapi sudah dapat kebenaran model tak? Dapat. Kita bagi payment sikit lah kat model. Wow, okey. Okay. Tapi dengan syarat bila saya buat demo nanti, saya nak YB dengan Bella jadi narrator, boleh tak? Narrator masa boleh. Saya tengah apply. Boleh. So hari ni saya cadang nak apply dekat model ni, dia punya base kali ikut skin tone, and then kita buat contouring dengan foundation dia. Wow. Okey, banyak perkataan yang saya kurang faham tapi tak apa. YB faham ke contouring tu apa? Tak, tapi saya boleh belajar. Saya budak baru belajar dan sanggup nak belajar. Okay, alright. So kita orang set up jap kat depan. Lepas tu kita mulakan kejap lagi. Okay. Muar boleh tolong duduk? Tak nak. Muar tak nak duduk sebab daripada pagi Muar kena duduk kat parlimen. Takkanlah nak duduk je. Habis kalau duduk je memang habislah saya jadi gemuk. So berdirilah Muar. Bella tengok apa tu? Sorry, tadi mama saya Wow. teks, jadi mungkin dia risau. Kenapa Mama risau? Bella buat apa sampai menyebabkan kerisauan? Tak adalah, sebab tadi busy kerja, jadi tak sempat nak update. Lepas tu dia kata dah sampai ke? Cakap tengok dah dah sampai. Ya. Terima kasih. Kata Muar jangan duduk, teruskan perbahasan. Terima kasih. Terima kasih kerana memahami denyut nadi Muar. Sanakan boleh duduk tak apa. Sanakan dia macam sejuk, penat. Taklah, Bella nangis ke tak? Muar tukar tempat dengan Sanakan. Bila ni kita nak buat demo Orang tengah tunggu ni. Orang sedang tunggu. Okey. Okey, ni mic ni kita pegang. Jatuh ke? Okey. Tapi sambil belakang. Mana ada nampak cabi? Bukan Bella. Cakap Bella macam mana ada. Okey. 43. Tak apa. Kita berhenti. Siapa yang cabi sebenarnya tu? Okey, so sekarang ni kan saya nak buat demonstration lah kita punya foundation ni. Okay. So macam kulit model saya ni, Yeah. sebenarnya dia code natural. Code macam natural? Yes, code dia memang code natural. Yeah. YB code apa? Saya quote tall, dark and handsome. Ada kan? Ketawa. Kenapa ketawa? Ada ke Bella? Kenapa ketawa? Setuju ke tak? Setuju. Setuju. Setuju 100%. Okay. So sekarang ni models. Okay, ini korang boleh tengok dekat bag nombor 1 sekarang ni. Kita tengah ada offer 108. Orang kata tukar tempat sebab you are covered by this. RM108. Okay. Okay, so siapa sini dah pernah try foundation? Okay. Sekarang kita tengok kat belakang tengah buat apa. So that bila you duduk, Tengok belakang tengah buat apa. Tengok. Kita fokus yang belakang. Okay, ni okay. Okay. Saya telah menerima cadangan kalian semua. Okay. Kau tengah cakap apa ni kat depan ni? Okay. Kita mulakan lah. Tadi macam sweet moment belakang tu. Tak, kita sedang mendengar nasihat daripada para penonton. Kesian. Dia tak nampak apa Bella yang comel lote tersembunyi di sebalik produk-produk Dara. Okay. So sekarang ni saya mulakan. So basically, Bila boleh cerita lah. Sebab saya buat sini je. Okay, boleh cerita, okay? Okay, pertama sekali, as you guys can see, inilah The Raw punya foundation. Okay, kita menggunakan kod Natural. Jadi senang. Kat dalam ni kita memang dah ada sediakan dia punya puff ni. Dah ada cermin yang sangat clear. Bukan cermin yang tiba-tiba kabur, tak nampak muka. Okay, dan kita buka. Boleh buka. Penggunaannya sangat banyak. Oh, cakap Bella cakap macam DJ. Memang dah jadi DJ pun. Okay, so as you guys can see dalam dia, kita boleh terus dab. Itu yang sangat penting. Tak akan menyusahkan kita. Kalau korang tengah busy pun, korang boleh terus dab-dab. Dalam kereta ke, korang nak keluar ke, nak pergi pasar malam ke, tak ada banyak masa, boleh terus dab. Wow. Ni yang tengah dab nak kita ketawa ni, apa yang kelakar sangat ni? Saya tolak kepala dia. Tak apa. Okay, jap. Tolak manja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ini, kat sini. Cuba lipat sikit hidungnya. Okay. Kalau tak pakai makeup, macam mana tu? Bella? Pakai foundation.
Amboi, dia punya consistent messaging tu luar biasa. TikTok belanja. Wow. Tapi dengannya Bella pakai 2 kod Bella pakai 2 kod. Bella suka mix. Kat Guardian ada tak jual? Selalu Time Life tak sempat nak beli. Ada. Tapi harga tak sama lah. Tapi harga tak sama. Sebab tu lebih baik beli secara langsung. Bukan setakat jauh lebih murah tetapi siap disertakan sekali dengan diskaun khas. Ya. Betul. Okay. So kenapa Bella pakai 2 kod? Memang Bella campurkan? Bella campurkan untuk dapatkan perfect code. Ada orang selesa macam tu. And ada orang tanya, akan oxidize tak? Sebab tu lah Bella suka one shade lighter. Sebab dia akan oxidize. So, yes. Korang kena cuba. Betul. Bella pakai kod apa Bella? Bella pakai 2 kod yang kan? satu natural. Yes. Kita campurkan dia. Bukan Orang cakap kenapa saya ungkit nombor 4. Tak. Saya my code is number 4 kan? Yang bukan tak ada kena-mengena. Korang ni pun saya telah dididik ya. Kata bahawa kerana kulit saya kulit orang bersukan, dia kena gelap sedikit. So it's number 4. Okay, so next kita tadi kan dah apply kan. So sekarang ni kenapa kita ada combo 2? Sebab orang boleh buat contouring. Maybe tahu tak contouring tu apa? Contouring. Betul. Shading ataupun contouring, tahu tak? Contouring. Guys, bagi jawapan guys. contouring. Orang kata. Contouring. Saya tak tahu. Tahu dari apa? Contour. Contouring. Kotorkan muka. Nak buat shading, nak kesan runcing. Aduh, boleh lah YB. Boleh kena layan juga jawapan tu. Ada. Okey lah. So sekarang ni dekat model ni saya akan buatkan kita punya contouring menggunakan kod 10. I believe mungkin kalau macam kulit Bella, siapa yang kulit macam Bella, kalau korang nak gunakan contouring untuk kita punya foundation, boleh guna kod YB 40W. Wah, dia macam kena kan pasangan dia macam mana? Bella pakai fair, lepas tu YB pakai 40W. So dia macam lengkap lah each other. Wow. Macam tu. Even dekat foundation pun yang lengkap. Orang tanya untuk wuduk senang buang ke? Ni soalan-soalan perlu kita jawab kan? Macam mana Bella? Saya biasa pakai natural. Sekarang ni kita dah ada pelbagai jenis untuk remove our makeup. Even rasanya the raw pun ada. Don't worry, memang mudah. Okay? Yeah, it's very easy. Tapi nak bagi tahunya foundation kita ada halal. Jadi kalau orang yang menyimpan wuduk, dia masih boleh pakai untuk solat. Macam itulah. Dan tak senang ya untuk dapat labeling halal nak bagi kosmetik. Betul. Kerana ia bukan setakat berkaitan dengan sudut agama itu halal, tetapi kebersihan. The supply chain from top to bottom. Saya tahu kerana sebagai penggubal dasar, saya tahu betapa susahnya untuk dapat logo halal nak bagi kosmetik. Kalau lelaki pakai nampak macam pakai makeup tak? Sekejap lagi kita pakai kawan YB, okey? Mana boleh pakai kan? Bella pakai kan tak apa? Takutlah saya. Takut. Saya Yang main ini gerapi munchkin lah. Tak, tapi my mom pakaikan last week. Saya suka yang tu. Saya itu lagi dia bukan cakap pakai, dia tenyih macam nak bergaduh. Kalau korang nak tengok, actually memang sebab tu pemilihan kod sangat penting. Untuk YB pun, kalau boleh kita jangan ambil yang cerah sangat. Kalau korang ambil untuk lelaki lah, kenapa korang kena ambil the exact macam korang punya skin tone? Sebab korang akan nampak macam bermakeup. Tapi kalau korang ambil yang memang ikut skin tone korang, insyaAllah nampak okey. Sebab kenapa? Perempuan, bila kita pakai one shade lighter contohnya, kita akan pakai blusher. So dia akan oxidize after that. Tak, okey, tolong didik saya sedikit. Saya tak faham term oxidize. Saya dulu boleh belajar sains kat sekolah adalah oxidization, tapi kat sini apa oxidize? Apa maksud dia? Dia dah meresap ke dalam makeup tu, bukan hilang, dia just blend in dengan kita punya. Okay. So it blends perfectly and naturally with your skin. Baik. Okay, so ni saya dah buat ni, YB. Nampak tak beza dia? Wow. Yang sebelah tu dia macam runcing seperti itu. Betul. So yang saya gunakan ni, saya gunakan kod 10. Okay, kita 45W10. Okay, nampak tak? Sorry guys, banyak sangat soalan dia terlepas. Sorry Boleh. Sambil tu Bella dengan YB pakai dekat bekas jerawat boleh tak? Boleh. Yang tak boleh pakai dekat bekas kekasih tu je. Saya berjaya buat Bella ketawa. Bagus. Kita kena teruskan. Nawawi nak pakaikan kat bekas kekasih ke? Dah itulah. Tadi kan dia boleh pakai kat bekas jerawat. Saya boleh. Saja kacau bekas juga. kekasih je tak boleh.
Cik semua orang gelak. Jadi. Ni bukan jadi. Ni memang tengah tolong respon kot kat orang. Orang kata aduh kat situ pula. Bapak-bapak YB mana tu? Orang kata tercekik aku YB lah. Tak apalah. Anak aku cik. Sekarang gelak. Thank you. Saya tengah buat jugalah. Sebelah kiri sebelah kanan. Orang tanya siapa ex-YB. Silakan. Kenapa ketawa? Kenapa Sebab ketawa dia yang kuat kat sangat? kawasan ni, semua orang duk tanya. Ya Allah, kelakar-kelakar. So, I'm not gonna answer that. But really. Bella ketawa pun comel. Tu nak... Orang tanya YB kahwin nanti guna foundation juga ke? Korang ni tiba-tiba nak tambah pula. Betul lah ada komen. Saya tak tipu. Dia tanya boleh masuk Raja Lawak. Mana boleh? Dia ada pertindihan kepentingan. Tengoklah siapa juri dekat Raja Lawak tu. Ya, YB, Raja Lawak dengan musical lawak superstar is two different thing lah. Yalah tahu tapi dia macam ada lawak jugalah kat situ kan. Alamak, semua orang dah beritahu ex dia, sorry lah. Selena Gomez, ex dia. Itulah, saya punya ex dia macam sudah berkahwin. Ya, baru Masuk je. satu dunia. Tengok ni korang. Dah jadi ada shade terus. Okay, so kalau korang ada blusher, bolehlah tambah blusher ke kan, Bella? So bila kita buat color contouring, kat itu, Bella sumpah kalau macam Safi memang tak pretty sangat tau. Untuk hidung, boleh ke? Bella buat kan? Wow. Okay. Bella nak buat kan? Takut saya. Oh, saya jadi. Okay. Oh. Okay, kita tengok. Bella nak apa? Saya tak sampai. Menconteng muka. Ya. Okay. Nanti bagi laki ada apa? Laki collar. Laki collar? Bila beli foundation. Oh, laki collar. Ingat apa? Laki collar. Baik, betul. Betul dapat phone call nanti. Nanti kita akan cuba jawab. Boleh nampak tak korang? Clear kan? Okay. Ini kita ambil kod yang gelap sikit. Okay, kita tengok. Wow. Jangan marah saya laki collar lah woi. Saya nak tengok. Saya rasa ramai orang nak tengok muarnya juga ni. Apa makeup artist lah. Kita tidak nampak makeup artist, saya nampak rambut makeup artist lah. Takut model terus. Boleh kita berikan sedikit fokus kat makeup artist ya? Boleh. Kita nampak tangan je. Orang nak tengok makeup artist tu berkarya. Bagai melukis di muka. Mana? Tak nampak pun makeup artist ya? Orang tengah love yang contouring tu YB. Tak apa. Orang nak tengok tangan siapa yang sedang membuat contouring. Sekejap. Saya cuba kejap. Saya ejah sekejap tepi. Di mana kemahuan, di situ ada muar. Nampak? Tak nampak? Okey. Okay, siap. Saya tukar tangan. Okay. Okay. Jangan melawan YB. Maaf. Saya takkan melawan. Tapi dah settle ni biasanya. Orang tengok kontur bukan muat setuju. YB kita tengah demonstration. Tadi kod apa yang tu? Demonstration 10. 10 pula. Demonstration untuk contouring tadi kod berapa? Mana satu? Tengah yang Bella tengah pakai tu sekarang. Bella tengah pakaikan model kita sekarang. Ni kod 2. 45W10. Oh ni yang okey. Yang kopi-kopi tu. Ya. Kopi-kopi tu. Kopi wow. Sebenarnya lah yang cakap kopi. Saya ikut je. Betul orang kata muar okey. Kita berubah. hendak nampak apa dia punya muar. Betul saya setuju. Dia sudah kembali semula. Ini hak. Wow. Itu bukan kucing tu, macam rabbit. YB jangan. Siapa setuju YB pakai? Tak yang dah pandai. Saya tak setuju. Bella kata tak setuju, orang kata setuju, orang tak setuju. Okay. Okay. Okey, so inilah dia. Masa tu Mak. Inilah inilah. Ni You ada 2. Contouring. Dia nak bagi structure of bentuk muka kita tu lebih sharp, lebih nampak kuyush macam tu. Macam mana kuyush? Kuyush. Kuyush Tak apa? boleh nak cakap yang tu, nanti kena violation. Kuyush. Kusyuk saya tahulah. Masya Allah, astagfirullah. Kuyush? Kuyush apa? Macam mana kurus boleh kena violation? Oh, kena. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Dia macam misleading. Dia macam body shaming. Korang bantu kita korang. YB tak faham. Tak. Tak apalah.
Tak apa. Nanti YB kat tepi saya bagi list of violation words lah. Okay, untuk YB study.